Okey, kalau kita nak belajar Ammiyah pula, tak kiralah Ammiyah mana-mana negara Arab pun, Ammiyah Masriyah, Saudiyah dan sebagainya. Pastikan dalam masa yang sama kita tak meninggalkan bahasa Arab Fusha. Maksudnya kalau kita belajar satu perkataan baru, satu frasa baru, satu ayat baru dalam Ammiyah, pastikan kita tahu juga macam mana nak cakap benda yang sama dalam bahasa Arab Fusha. Saya buatkan sebagai satu contoh kata kerja minum. Dalam Ammiyah, di Mesir orang sebut, kalau saya dah minum, syiribt, ana syiribt. Kalau Ahmad, Ahmad syirib. Ahmad dah minum. Poinnya ialah huruf shin dan ra dikasrahkan dalam Ammiyah Masriyah. Kalau kita terlalu lama melibatkan diri dengan Ammiyah ataupun kita mengabaikan bahasa Arab Fusha, boleh jadi bila kita tiba masa nak cakap dalam bahasa Arab Fusha ataupun tulis dalam bahasa Arab Fusha, kita tersilap untuk menulis fi'il tadi. Sebab dalam bahasa Arab Fusha, kedudukan baris tu, baris yang betul tu adalah penentu ayat tu betul ataupun salah. Jadi, kalau kita dah lama sangat tak sebut fi'il itu dalam bahasa Arab Fusha, mungkin kita tersilap sebut syarab tu. Atas sangkaan kita bahawa fi'il 3 huruf tu barisnya semua fathah. Jadi kita pun sebut syarab tu. Sedangkan hakikatnya dia bukan macam tu. Jadi kesilapan kita itu berpunca daripada kita tak ambil berat ataupun tak selarikan pembelajaran Ammiyah kita dengan bahasa Arab Fusha. Ada banyak lagi lah tuan-puan selain daripada tu. Contohnya adalah, tapi saya rasa contoh ni orang, kita sebagai orang Melayu tak buat lah. Sebagai contoh, orang Mesir dia sebut, aku ni manusia macam hang juga. Ana bani Adam zayyak. Ana bani Adam zayyak. Bani ataupun banin ataupun banun itu dah jamak. Jadi bani Adam. Ana bani Adam. Aku ni bani Adam. Bani Adam tu kan ramai. Macam mana dia boleh cakap ana bani Adam? Dan dia orang nak jamakkan, dia akan jamak bani Adamin. Dan ini sudah tentu berbeza dengan bahasa Arab Fusha. Banyak lagi lah. Kalau kita tengok sebagai contoh dalam bab jamak ni, perkataan ab, ayah. Mereka jamakkan perkataan ini sebagai abbahat. Dalam bahasa Arab Fusha, kita sebut aba. Dia orang sebut abbahat kerana nak bagi sama dengan ummahat. Saya sebut ini bukan semua, tetapi ini antara benda yang berlaku dalam Ammiyah Masriyah. Jadi kita yang belajar Ammiyah ataupun yang belajar bahasa Arab, yang berminat dengan Ammiyah, pastikan sentiasa selari, sentiasa sama pergerakan, ataupun kalau pergi Ammiyah dulu pun, janganlah tinggalkan bahasa Arab Fusha. Teroka Ammiyah Mesir dengan lebih mendalam di app Amiflix.